Pergi mana? Nak pergi besen basuh. Mesin basuh. Bukan mesin basuh. Oh, nak pergi basuh kereta. Ya, kita nak pergi basuh kereta dekat mana? Dekat Kajang Utama. Yes. Go. Harap kita basuh dengan bersih lah. Rasa dah lama tak basuh kereta. Let's go guys. Bye bye. Betul. Okay guys, sekarang kita pergi nak basuh kereta. Basuh kereta pun buat konten Apalah, daripada tak ada idea. Amin lah ni, tekan dia berdentung bunyinya. So Abi pun, baby pun ikut. For sure lah, faham-faham lah korang kalau dia ikut sebab apa. Kan? Sebab apa baby nak ikut? Saya nak beli. Tak ada boleh beli. Okay, bye-bye. Kita jumpa lagi. Okay, bye. Okay guys, sekarang kita on the way ke kedai basuh kereta. Okay, bukan isu kita nak basuh kereta sekarang ni baby. Isu dia sekarang ni, kedai car wash tu berhantu. Yeah! Betul lah. Mic. Betul. Betul sumpah insya-Allah. InsyaAllah. Jadi kita nak pergi tengok sambil kita basuh kereta, sambil kita tengok keadaan kedai tu macam mana. Apa yang korang nampak, korang komen. Abi dengan baby dah biasa dah kedai tu kan, baby kan? Kan? Jadi kedai tu memang keras sikit lah orang kata. Jadi kita tunggu dan lihat apa yang akan berlaku. Stay tune. Bye-bye. Gigi saya dah cabut. Hah? Gigi saya dah cabut. Okey, bagus. Darah lagi. Darah lagi? Guys. Okey. Jom. Assalamualaikum. Bye. Okay guys, baby nak tunjuk skill dia boleh baca. Apa tu? Kajang Utama. Durian banyak ni. Tapi kita ada durian mah. Alah, kita baru makan semalam durian ni. Okay guys, kita dah sampai tempat car wash tu, yang mana Abi cakap tempat dia berhantu. Kenapa Abi cakap berhantu? Sebab Abi prank. Bukan. Sebab tempat dia sangat Best. nak masuk luar ni ke kat dalam baby? Sini ramai lah. Ini ada satu pot yang selalu kami basuh. Ini tapi India. kita nak kat sini. India. India acak-acak. Jadi kita basuh kat sini. Okay. Ni lah kedainya yang Abi cakap kedai berhantu. Itu bukan. Ni macam kita pergi lah. Yeah. Nanti korang tengok apa yang ada di kedai ni. Stay tune guys. Bye-bye. Bang. Okay. Kau ni macam Okay. Luar dalam mau bersih okay. Terima kasih. terima kasih bos. Okay, stay tune guys. Bye-bye. Boleh bayar QR tak? Okay guys, ni adalah kedai dia guys. Dan dia apa yang cakap berhantu. Sebab kalau korang dekat di habis tu ada yang nampak sesuatu. Nampak tak? Nampak tak baby? Nampak tak? Okay, bye-bye. Kalau korang boleh tengok, korang rasa yang basuh kereta Abi tu 2 orang ke 3 orang? 2 orang. Baby nampak 2 Tapi dulu 3 orang. Ya, sebenarnya Abi nampak 3 orang. Kat mana seorang lagi? Yang meninggal. So kalau korang nak datang, nak basuh kereta, nak nampak
hantu, orang boleh datang ke kedai ni dekat Kajang Utama, car wash, detailing wash Kajang Utama. Korang akan nampak benda yang tengok lah. Tapi cakap tadi sepatutnya kalau korang nampak dalam video ni ada 2 kan, tapi sebenarnya bertiga kan. Seorang lagi tu dia halimunan, Apa tu? iaitu hantu. Bukan bang. Okey, macam biasa, selepas kita tinggal kereta di sini, baby mengepau habis lah. Baby nak beli apa? Beli satu je, jangan beli banyak. Dua lah. Satu saja lah. Dua lah. Dah dua lah. Dah cepat. Dan 2 tapi yang murah. okay. Ini tak ada apa baby. Baby beli air je lah. Ha? Mana makanan guys? Makanan kat luar je macam ni. Mana? Tu je. Ni kedai Aceh guys. Kita pergi inilah kejap lagi. Kita pergi CVE ni Speed Mart nak. Okay, sekarang tak payah beli lagi Okay. Okay, jom. Kita kat soal. Okay, untuk kali ketiga Abi tunjuk kedai apa cara dia orang basuh kereta Abi. Kau nampak tak agak-agak apa yang berlaku di sini? Bertiga ke berdua kau nampak? Abi nampak bertiga. Tapi sebenarnya dalam video berdua saja. So, kalau komen kat bawah kau nampak berapa orang. Bye-bye. Untuk pengetahuan korang, kenapa Abi suka basuh kat sini? Pertama, kita nampak rasa pelik lah kan. Sebab Abi cakap tadi kita nampak bertiga. Satu lagi yang paling Abi suka basuh kereta kat sini sebab murah. Kalau kereta Abi ni, kalau tempat luar dalam 30 ke 40. Kat sini hanya RM25 sahaja. Jadi yang mana korang rasa nak datang terlajak ke sini ke Kajang, korang boleh datang kedai sini, okey? Korang akan nampak apa yang dia nampak. Mistik sikit tempat ni. So stay tune. Bye. Baby rasa betul tak sabar dia nak pergi membeli. Tak pernah habis ramai. So kita pergi beli apa dia nak kejap lagi. Okay, bye. Okay guys, kita dah basuh kereta semua. So Abi, alhamdulillah Abi dapat tangan ni tadilah. Walaupun bertiga tadi, Abi buat tak tahu je lah kan, buat tak nampak. So sekarang ni baby dengan penuh rasa rendah diri, dia nak pergi beli dekat Simat sekejap. Baby nak beli apa? Tahu tengoklah dulu bos. Okay, let's go guys. Okay. Kita nak beli apa? Baby nak beli. Cepat. Nampak lauk tak tadi? Lauk dia sih. Jemput dalam muka dia. RM5 2. 3 batang dapat. RM2. Cancel. Kita pilih lain tak? Baby nak apa? Pilih air. Air boleh. Bukan. Ha? Bukan. Okay, satu je. Kalau air satu je. Okay, dah. Dah lah, pergi. Last comment. Please. Saya tu budak yang baik. Kan saya buka sekarang. Ya. Okay.
P. Dia dah dapat apa dia nak. Tamatlah sudah Alkisah kami. Terima kasih dan jumpa lagi. Okay guys, bye bye. Assalamualaikum, kita jumpa lagi next video akan datang. Baby. Oh baby. Apa? Ada. Kita boleh buka guys. Kita boleh buka. Aci pada Bebek kena kereta tu, kena kereta orang. 1, 2, 3, 4, 5. Saya nak makan roti tapi ini Okey. adik Tutup pintu cepat. Kita nak end live. End live lah. End video, okay? Kita jumpa. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Kita jumpa di next video akan datang. Jangan lupa. like, komen, kakek di bawah. Okay, bye-bye. Assalamualaikum guys.